Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, Alhamdulillah kita syukur lagi kerana apa? Kita masih lagi diberi kesempatan untuk hidup lagi, untuk teruskan amal kita dan kita mengejar amalan untuk kita bawa bekal kepada hari akhirat. Masya-Allah. Kan berbalik kepada ujian kita, tuan-tuan, saya ada ujian, tuan-tuan ada ujian, kan? Semua seluruh makhluk ni, manusia ni ada ujian. Ujian ni apa? Ujian ni adalah tanda Allah sayang pada kita. Kan, bila tanda sayang pada kita, Allah uji kita. Ujian besar, ujian kehilangan, kan? Ujian kematian, kan? Ujian perniagaan rugi, kan? Bankruptcy, dan kita jadi muflis, macam-macam ujian. Ujian rumah tangga, kan? Ujian besar dan ujian kecil yang kita hadapi hari-hari. Selagi mana kita masih hidup, ujian tu takkan terlepas daripada kita. So macam mana kita nak menghadapi ujian tu tadi? Nombor pertama sekali, kita nak kena kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana apa? Yang bagi ujian tu Allah, dan selesaikan ujian itu Allah. Sebelum kita nak cari penyelesaian, sebelum kita nak cari makhluk atau siapa-siapa je kita nak minta bantuan, datang kepada Allah Subhanahu Taala. Kita minta Allah dorongkan macam mana untuk selesaikan. Allah akan dorongkan bagaimana ataupun siapa yang dapat membantu kita. Moga-moga Allah turunkan bantuan daripada Allah untuk selesaikan segala masalah-masalah yang kita hadapi. Macam-macam ujian dan terus tetap ujian. Tapi kembali pada Allah, Allah akan selesaikan, insya-Allah. Moga-moga saya dan tuan-tuan terus istiqamah, yakin Allah uji kita, tanda kita sayang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.